Bila Amerika dengan China, apabila mereka berlawan dari segi ekonomi, apa yang akan berlaku? Dua aset ini akan terumbang-ambing. Apakah aset yang akan terumbang-ambing? Gold and stocks. That's why kita boleh nampak gold and stocks tiba-tiba boleh naik 5%, tiba-tiba boleh turun 10%, atau stocks boleh naik 20%, lepas tu turun 15%. Guys, I'm telling you, these are the two assets yang akan terumbang-ambing dengan sangat ketara, especially apabila Amerika dengan China. Mereka ada peperangan ekonomi, right? So, siapa-siapa yang gayat dan takut, I won't suggest lah melabur dalam aset ini. Atau siapa-siapa yang takut dan gayat, mereka, what I would suggest is beli aset ini untuk jangka masa panjang. Because kalau kita lihat harga emas dalam 10 tahun, kita boleh lihat lama-kelamaan ianya telah naik. Dan saham-saham untuk syarikat yang memang berjaya seperti Nvidia, dalam 5 tahun kita boleh nampak Nvidia telah naik sebanyak 1,200%. So that means kalau kita letak RM1,000 dalam Nvidia, kita boleh dapat RM10,000 lah. So that's why I'm saying, guys, if you guys want to invest in this, boleh. I bukan cakap jangan, tetapi you guys kena bersedia lah. Sebab sekarang ini apabila kedua-dua, and kita harus ingat, Amerika dengan China adalah ekonomi yang terbesar di dunia. Apabila Amerika sakit, kita demam. Apabila China batuk, kita dapat selsema. Faham tak? So, guys, this is very, very important. And seperti Aunty Jane kata, ASB adalah sesuatu aset yang boleh dikatakan sangat-sangat selamat. If you guys takut, atau if you guys memang risau, aset naik, aset turun, aset naik, aset turun, ASB adalah aset yang sangat-sangat selamat. Kalau if you guys nak dapat pulangan yang lebih besar, letak duit dalam EPF. Tetapi kalau letak duit dalam EPF, kalau umur masih 40 lah kena tunggu sampai umur 55, lepas tu boleh keluarkan. So kalau you guys tak nak tunggu, letak duit dalam ASB, right? So what I'm saying right now is, sekarang ini masa, ya, kita memang tak ada choice. Ya, seperti yang saya kata in the beginning, kita memang tak ada choice sebab inflasi terlalu tinggi. So, nak tak nak, we need to invest our money. Seperti yang saya kata, that's why kalau kita nak melabur tu, ASB is a good investment. Ianya agak stabil. Tetapi, does it beat inflation? I don't think so. So that's why kalau kita letak sedikit duit dalam ASB, kita letak sedikit duit dalam emas.